Sebab tu dia akan ada post cycle therapy kita panggil, iaitu ubat yang dia makan tu kan adalah ubat anti-estrogen. Maksudnya jangan ambil Tamoxifen kan, dia akan block estrogen daripada naik. Kalau tak dia jadi perempuan, nafsu dia pun bertukar lah. Yelah, kira faham. Do you Very prescribe this complicated. kind of medication Ya, memang itu at your clinic? memang itu standard kalau orang yang ambil post cycle, post testosteron kan, dia nak stop, kita memang kena follow apa benda yang perlu dibuat. Ikut timeline betul, lah. kita tak boleh simply just stop macam tu Ya, tanpa taper monitoring. down lah kan. Yes, Sebab taper dia down. timbul masalah lain pula. Betul juga. timbul masalah Dah lah lain. dia nak Betul jadi juga. very lelaki, lepas tu tiba-tiba dia jadi perempuan. Betul Pening juga pula kan. aku. Okay, it's good Okay. that you explain because Betul juga. it's important. Important. So, kita pun tak tahu daripada lelaki luar sana tu. Tapi kan? it's interesting to know the fact that you mentioned kalau over testosterone level, you can be you punya chances to jadi naik angin, panabaran, whatever tu lah. I think ada juga some cases berlaku recently ni pasal yang orang gym tu tau. Siapa? I think you know kot. Everyone know yang ada lelaki dekat yang dia pukul dia punya patient pula. Dia personal trainer, dia punya student semua dia bantai. Dia bantai teruk-teruk. Dah jadi kes dah. I heard that story. I tak. Bila you mention tadi, it ticks all the boxes. Dia jahat, dia macam even like very bulky, over bulky. So maybe we know that maknanya kau punya testosterone level kan? Terlalu tinggi lah dalam badan. Need to take down a bit kan. Teruk benda tu. Okay. So doktor, kita orang sebenarnya ada banyak lagi nak cakap ni pasal hormon lelaki ni. So before I nak cakap pada yang topik ni, lagi-lagi orang kata makin. Betul. Makin, so before I cakap lah, I nak cakap kepada like penonton dekat sana, I ni single-single ni mungkin tak mana nak cakap pasal benda ni, tapi ni just for education je lah. Betul. For education lah.